Korang dah spend sampai 12 jam editing, tapi 50% pun tak sampai korang punya editing tu. Hanya disebabkan desktop korang nampak macam ni. Audionya ke mana, footage yang ke mana, ataupun klien-klien lama korang cari korang nak dapatkan project file tapi korang tak berjumpa sebabkan semua korang punya file nama untitled project. So, ini cara ni macam mana korang tak nak hilang akal korang. First tip yang pertama, guna folder. Organize folder korang. Everything yang korang buat mesti ada folder dia. Contohnya, footage ada folder dia, audio ada folder dia, data in ada folder dia, export mesti ada folder dia. Kalau korang nak cari, ada folder-folder dia yang spesifik. Letakkan tarikh dan label everything. Ataupun korang dapat projek baru, letakkan tarikh tu. Anything korang boleh cari dengan pantas. Ingat, masa tu duit. So kalau korang tak nak bazir duit, jangan bazir masa. Yang ketiga, ada backup. Kalau korang ada satu kopi saja tentang footage korang, maksudnya tak ada kopi. Sediakan SSD untuk apa-apa korang punya projek. Yang keempat, bila korang dapat organize file tu, contohnya kalau korang sakit, korang boleh paskan ataupun hire editor lain untuk edit video korang. So at least bila korang dapatlah file-file tu, taklah serabut dia nak cari kat mana footage tu, kat mana audio tu, kat mana background music tu, kat mana. So guys, setiap kali dapat projek, jangan lupa organize file korang. Follow for more tips. See you guys in the next video.